Siapa yang nak cari bekas yang cantik-cantik untuk raya nanti kan? Boleh ambil yang ni. Bekas dia nampak macam kaca, nampak macam kristal kan? Tapi sebenarnya ni plastik je. Tapi plastik dia bukan plastik emas biasa tau. Plastik dia memang tebal dan boleh tahan lama. Bila guna bekas plastik macam ni, time raya tu kan ramai anak-anak kecil. Taklah risau bekas kita pecah. Untuk one set ni kita akan dapat 4 bekas tau. 2 saiz yang besar macam ni, dia ada penutup. Okey. 2 lagi saiz yang rendah sikit. Dia punya kelebaran dan panjang tu sama, cuma satu ni rendah sikit, yang ni tinggi sikit. Yang ni kita nak letak lauk pauk, rendang, ketupat, lemang semua memang sesuai sangat. Lepas tu dapat sekali dengan senduk-senduk ni, senduk pun dapat 4 juga. Yang bestnya, senduk dia ni macam magic tau. Kita letak je kat situ, dia macam melekat. Nampak tak? Saya letak ke mana-mana, dia tak menggulunsur pun kat bawah. So tak adalah senduk kita tu tenggelam kat dalam kuah kacang ke, kat dalam rendang ke kan. So dah nak dekat raya ni, make sure grab cepat-cepat mangkuk yang cantik ni. Confirm meja makan kita nampak mewah dengan mangkuk-mangkuk yang ala-ala kristal ni.